Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua daripada grup Action PGH ingin membual Encik Muhammad Khalaf bin Muhammad Kamal. Okey. Terima kasih kerana Encik Muhammad Khalaf bin Muhammad Kamal kerana sudi bersama kami dalam sesi temu bual ini. Okay. Hari ini kami ingin menyamai pandangan dan pengalaman Encik sebagai seorang pengajar vokasional, khususnya yang berkaitan keadaan semasa Tibet di Malaysia serta cabaran yang dihadapi oleh tenaga pengajar pada masa sekarang lah dalam bidang Tibet ni. Okey, untuk memulakan soalan, boleh kami tahu Encik Khalaf, sejak bila Encik Khalaf mencuburi bidang pengajaran vokasional dan apa yang mendorong Encik memilih jadual ini? Terima kasih lah. Saya nak terima kasih lah pada ni kerana jemput saya lah. Saya pun sebenarnya tak fikir asal macam layak pula benda ni kan. Tapi sebab semua nak sharing je lah kan. Semua sharing je lah. Sharing pengalaman tu. Macam soalan tadi yang pertama tadi tu kan, macam mana saya boleh masuk dalam bidang ni kan. Sebenarnya saya ni memang kalau ikut bidang ni, saya startnya mulanya tu daripada tahun 2010 gitu. 2010 lah kalau ikut saya punya perjalanan saya tu nak ke bidang Tibet ni. Kalau ikut permulaan saya pengajaran dalam bidang Tibet ni sebenarnya dalam 2013 saya memang mula dengan kolej swasta lah. Kolej swasta. Sebelum tu saya cuma industri, nak kata ni tangkap muat dulu lah sebenarnya. Tapi memang kalau ikut saya punya target memang memang lebih pada tenaga pengajar lah. Antaranya adalah sebab-sebabnya tu kan. Dan target saya memang bidang saya memang lebih kepada tenaga pengajar lah. Sebab kerana saya tengok di dalam industri kebanyakannya yang antara yang hebat-hebatnya tu memang banyakkan daripada kita punya kita punya bangsa kita di Malaysia ni lah kan. Tak kira lah dari segi apa-apa bangsa lah. Tapi memang keluaran daripada negara Malaysia ni antara yang paling hebat bagi saya. Antara di dalam negara dan di luar negara lah. Jadi tu yang salah satunya terpikatnya saya dalam bidang Tibet ni. Itu dia cerita dia. Okey, soalan yang kedua. Bagaimana pandangan Encik Khalaf berkaitan dengan penerimaan pelajar pada masa kini berkenaan dengan Tibet? Okey. Untuk yang ni pula apa pendapat dia lah kan. Masih ada lagi yang menerima dalam bidang Tibet ni. Kan? Jadi kita tak nampak benda tu dah ditenggelami oleh zaman, tak ada masalah. Sebab kerana sekarang dengannya daripada zaman apa yang menaikkan Tibet ni, setahu saya daripada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi dia yang membawa benda ni sebenarnya Tibet ni. Dan permulaan yang dia target tu sebenarnya daripada kolej vokasional. Dia buat perubahan, setahulah saya kan, daripada sekolah teknik tu ataupun teknik dan vokasional tu, dia berubah kepada kolej vokasional. Sebab kerana dia target dia nak bagi kita punya Tibet kita ke depan. Tapi sebenarnya Tibet kita ni sebenarnya tak ada nak dibandingkan dengan dulu. Sebenarnya dia tak ada perubahan, sama ya. Cuma tak tahu saya kata prepare dia rebrand tu antara sebabnya mungkin dia nak bagi kita punya sertifikat. Sertifikat kita tu lebih macam mana, lebih berharga lah maksudnya itu. Kan? Di dalam dalam sektor dalam negara ni dengan luar negara lah, setahu saya lah. Tapi kalau ikut sebenarnya, kira kata daripada kalau kita tak nak berbalik kepada asalnya sebenarnya Tibet dulu, sebenarnya kalau kita dulu kita lebih terkenalkan mengenali benda ni dalam bidang SKM tu. Sijil Kemahiran Malaysia. Jadi sebenarnya benda ni daripada dulu memang dah berjalan seperti biasa. Dan benda ni sebenarnya dia tak dari segi sektor pekerjaan dia orang tak ada masalah. Setahu saya memang kebanyakannya sahabat-sahabat saya pun kalau ikut daripada zaman saya
belajar dulu, dan kalau kita tengok pada senior-senior saya tahun 80-an tu kebanyakannya memang dah pergi ke sektor tapi sebenarnya saya ada sektor industri lah. Dan cuma nak masuk ke dalam sektor kerajaan ni kan, government ni agak susah sikit lah. Tapi ada bagusnya tu, saya kata bagus juga dia namakan kepada qualification dia tu. Tu dah bagus dia. Maksudnya dekat dalam penerimaan pelajar pada level Masih lagi level. Sebab kerana still ada lagi student yang berminat dalam bidang tu. Sebab kalau ikut dari segi pengalaman saya sebab dulu masih dalam mengajar di kolej swasta, kan kita ada macam, sebab swasta ni dia ada time ni kita kena pergi mempamerkan kita punya skill kita. Lepas tu lagi satu kita kena marketing lah kan. Marketing lah sistem senang. Jadi bila kita marketing memang kebanyakannya memang pelajar daripada daripada level yang atas tu sampai ke bawah saya memang kebanyakannya memang minat dalam TVET ni. Cuma setengah pelajar tu kadang-kadang dia tak tahu laluan nak pergi tu. Itu bagusnya kadang-kadang bila kita pergi berbuat macam pengenalan tu, memang bagus sebenarnya. Salah satunya memang target company tu kan dari segi ni lah. Tapi sebenarnya kita sharing tu sebenarnya bagus juga untuk student tu kita. knowledge. Knowledge untuk diorang bila dah habis belajar diorang nak pergi mana. Dan sebenarnya saya punya pengalaman saya tu, saya cerita lah kan. Memang student tu tak sempat habis belajar. Tapi kalau ikut budak tu, student tu, kalau ikut dekat sekolah tu memang dia dekat memang atas harapan student lah. Dia memang A-level pula tu. Dan dia nak berhenti terus time tu. Dia kata, apa saya belajar je. Tu. Lebih baik saya pergi kerja je kan. Saya masuk bidang teknikal, TVET ni, saya pergi kerja. Saya dah tahu laluan yang cik cerita tadi. Saya kata, memang awak nampak laluan ni kat tu. Kalau boleh, teruskan dulu yang asas tu. Sebab kita macam mana pun, tak kira lah negara kita dan luar negara, dia tak menerima kan kita punya sijil pemeriksaan Malaysia tu. Tak kira Singapura kan. Kalau tak ada, kita tak boleh masuk kadang. Itu dah salah satunya lah dapat saya lah. Seterusnya, adakah sistem TVET ni sekarang sudah cukup menyokong keperluan industri dan kerjaya pada masa depan? Okey. Untuk soalan ni pun saya pernah dapat juga. Okey. Kalau ikutnya memang kalau ikut sekarang ni, tak tahulah kalau saya tak nak comparekan. Sebab sekarang bidang nak bezakan sebab saya dulu di kolej swasta. Dan saya punya target saya student tu memang disupplykan ke industri. Tapi berbezanya di sekarang tempat saya sekarang ni lain. Dia punya target memang pergi industri juga. Tapi dia punya cabang tu agak lain. Yang ni saya bagi lebih pada teknikal. Yang sekarang ni lebih pada management. Jadi kalau ikut masa kita berbalik kepada saya punya sejarah sebab lama saya dulu, memang TVET sekarang ada sebenarnya kita maksudnya ada ni lah, maksudnya ada menyokong lah industri tu. Nak menyokong industri tu. Saya sebut tu. Dia menyokong industri tu. Sebab apa? Kadang-kadang setiap kali apa yang syllabus yang kita akan buat, kita akan kita akan kolaborasi dengan company tu. Macam mana student tu dia nak student tu macam mana, kita akan train student tu sampai macam mana industri tu nak. Dan pengalaman saya, memang saya pernah benda ni memang di kolej ni pernah buat. Memang student saya tu memang kita bentuk dia daripada zero basic tu, kita create dia sampai dia memang ke industri tu, memang dia jadi engineer. Dalam masa dia punya sijil pembayaran Malaysia tu lah. Maksudnya situ. Jadi memang bagi saya memang menyokong lah sekarang. Dengan teknologi pun dah banyak masuk ke dalam tempat belajar ni kan. Dengan industri teknologi CNC lah. CNC pun dah banyak sekarang dah masuk. Paling latest sekarang 3D printer lah.
Metal orang tu. Itulah. Okay, saya ada satu soalan Hmm. Okey, sebagai seorang pengajar, apakah cabaran utama yang Encik hadapi dalam mendidik pelajar TVET hari ini? Yang mana kita tahu untuk pelajar memilih TVET, kemungkinan itu adalah pilihan kedua atau pilihan ketiga. Yang mana kebanyakan selepas SPM, diorang akan yang pilihan pertama adalah pergi ke U. Yang kedua mungkin pergi menjadi influencer. Sebab sekarang ni more to influencer. Yang ketiga memilih TVET. Sebab kita tahu sekarang kerajaan telah mengutamakan untuk anak-anak muda masuk ke bahagian TVET. So, sebagai pengajar, macam mana Cik nak tarik minat pelajar-pelajar yang nak masuk ke TVET ni? Tak tahu lah saya cakap. Sebab benda ni dalam saya punya perjalanan, saya cerita lah perjalanan saya dalam pengajaran ni. Sebenarnya tak ada isu masalah benda tu. Kan? Dan saya tak tahulah kalau saya cakap. Daripada saya mengajar, daripada saya cerita lah, daripada saya dulu saya zero dekat dalam bentuk pengajaran dekat swasta tu sampai sekarang. Sebenarnya dia tak ada lah student tu ni. Cuma kadang-kadang yang jadi isunya student tu dia letakkan benda ni ke tempat kedua tu kan. Sebab kerana kadang-kadang dia orang tak tahu laluan pergi ke mana. Sebab dia tak tahu laluan pergi ke mana. Sebab saya kadang-kadang bukan cerita student yang di lepasan SPM ni. Kita pergi terus ke student yang memang nak belajar level tinggi macam ni. Contoh degree kan. Memang kalau ikut student ni dan dia orang punya pengajar, dia orang punya pendidik dia orang kan antara level yang dahsyat lah di industri kan. Di industri kira di mata dunia ni lah. Dalam teknologi lah, dalam engineering kan. Maksudnya kadang-kadang dia orang ni sebab tak tahu laluan. Dan dia orang tak mengenali apa sebenarnya bidang tu yang nak. Tapi kalau kata saya dah setuju, saya kadang-kadang di dalam saya punya kelas, saya punya kelas, saya akan cerita dia orang punya laluan dia orang tu. Tu saya punya style lah kan. Orang punya style yang tu lah. Tapi kalau saya punya style, saya suka men-sharing kita punya pengalaman kita dan kita punya laluan sebenarnya. Kadang-kadang dia orang tak tahu laluan. Kadang-kadang dia orang macam belajar tu, dia lah macam istilah orang kasar dulu, dia bagi untuk lulus lah. Aku lulus dah lah, ni kerja pun tak pergi apa pun. Tak ada, paling kurang aku bawa lah Grab. Macam tu. Bukan kita nak menghina Grab. Tak hina Grab. Sebab kadang-kadang benda tu apa ni tambahan, tak ada masalah. Bukannya pekerjaan Grab hina. Tak hina. Tapi maksud saya kerugiannya dia punya sijil, dia punya kemahiran, dia punya masa dia. Dia rugi. Dia tak olah kan. Jadi bukan kita nak ni. Kadang-kadang student ada setengah orang dia kata kita menghina. Selalunya saya best kalau kita baca dekat media sosial kan. Oh, hina sangat lah. Aku pun dah ada degree apa kan. Bukan kita menghina. Cuma kita sayang laluan tu. Kita sayang laluan. Sebab kerana saya pernah terpesong sikit pun dalam bidang ni. Sebenarnya saya memang bidang CNC. Jadi saya terpesong sikit sebenarnya. Tapi still dalam bidang pembuatan juga. Jadi tapi agak macam tak apa sedap hati lah. Tu kita akan cari balik laluan masuk tu. Kadang-kadang saya suka memang cerita laluan lah dia orang. Lebih faham. Tapi kebanyakan student bila dah daftar laluan, kejap dia orang cari. Dan dia orang nak tambah internship apa kan. Kejap dia orang cari tempat. Tidak, dia orang pun nak cari tempat internship, dia orang jadi macam kosong. Dia orang selalunya student saya akan masuk, dia orang akan masuk saya tu tahun ketiga lah. Kebanyakan student tak kira lah Cina, Melayu, India pun. Dia memang akan tanya itu lah. Sebenarnya kami ni nak pergi ke mana? Dia macam tu. Maknanya saya kata, apa yang awak belajar ni? Saya tanya, itulah kita orang pun tak tahu kita orang belajar macam mana ni kan. Jadi sebenarnya dari segi itu kadang-kadang kita masalah tu sebenarnya tu saya cakap. Teknik pengajaran tu nak compare tu agak lain sikit lah. Lagi satu dari dalam universiti kan ada masalah yang jadi timbulnya masalah kerana sebab ada ranking. Itulah dia pendapat. Okey, saya refer pada jawapan Cik tadi. Daripada jawapan Cik tu, saya nak cuba tengok
macam mana kita nak tahu sebab kita ada kemudahan daripada dalam UTM kita ada kemudahan. Kita ada training yang memang dalam UTM sendiri. Lepas tu kita ada mesin-mesin yang baru. Saya tahu UTM memang sentiasa membeli mesin yang baru. Tetapi kerjasama dengan industri macam mana? Sebab kalau dekat industri mungkin masih memakai mesin lama. So kita pengeluar, kita sebagai student dah biasa mesin baru. Macam mana kita nak bagikan antara kilang dengan kita punya student supaya diorang dapat input dalam bidang tu. Okey. Kalau cerita bab tu, kalau saya punya style pula, saya cerita sebenarnya saya banyak cerita pada style saya lah ya. Okey. Saya punya style sebab tu saya suka back to basic. Back to basic. Saya cakap kadang-kadang memang student ni memang dia dah level tinggi, saya cakap back to basic. Dia orang memang dah advance. Dia orang kadang-kadang, apa cik? Kita belajar basic sangat ni. Kan? Apa ni, lepas tu dia cakap apa? Kita kan lebih mudah guna CAD. Kan? Lukis-lukis, dia generate ke program dan terus dia masuk ke misi. Mudah. Dia cakap, iyalah. Okey, kita kena bayangkan. Saya kata, kadang-kadang bayangkan awak ni sebagai engineer. Awak keluar bukan sebagai orang biasa. Kan? Sebagai engineer. Awak sebagai orang yang di atas. Di bawah ni awak nak jaga dia macam mana? Kalau kata dia zero. Awak tak suka kat dia zero. Tiba-tiba tak dia jalan mesin. Kalau dia balik rumah. Company dah ambil dia kerja. Jadi tetap kena trainingkan dia. Macam mana kita nak training dia? Kita guna basic yang kita ada. Itu yang saya cakap memang perlunya basic tu. Jadi, dia orang basic dia dah jadi jadi dia orang tak ada masalah pergi ke mana industri. Sekarang saya rasa memang tak ada masalah. Sebab basic tu memang kena ada. Memang mesin ada advance. Memang macam tadi memang kata apa? Mesin kat luar banyak yang advance. Ada yang masih style lama tu sebab kita tengok industri tu lah kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya kita tu back to basic. Back to basic. Walaupun saya memang suka back to basic lah. Back to basic, dia orang memang dia orang belajar advance dengan pesara. Tapi dengan saya memang back to basic. Saya memang back to basic dan bersedar lah. Saya memang daripada dulu, saya memang back to basic. Soalan seterusnya, dunia teknologi berubah dengan pantas. Bagaimana Encik kekalkan diri agar terus relevan dan bersedia dengan perubahan sekarang? Benda ni sebenarnya agak susah nak jawab. Sebab kadang memang benda ni kita tak dapat kejar teknologi. Agak susah. Kalau orang cakap kau tu boleh kejar teknologi, dahsyat lah. Sebab kadang teknologi ni setiap minit berubah. Kan? Tapi kalau dari segi kalau saya ni memang kita banyak memang kena sebenarnya kadang-kadang kita mendekati dengan industri juga. Kalau kadang-kadang kita kena mendekati dengan industri sebab industri lebih kepada reality. Jadi kami pengajaran ni dengan industri agak jauh. Jadi memang bila ada sesetengah event, ada kolaborasi, time tu kita ambil kesempatan untuk tackle daripada industri tu untuk membawa kita ni kepada dunia dia orang tu kan, ke reality tu. Dan dan kita pun kena follow perkembangan student sekarang ni. Contoh dia macam sekarang ni macam apa? Penggunaan AI lah. AI paling latest AI. Jadi time tu lah kita macam perlu lah kita kena. Bila dah dapat tu, kita kena pula tackle dua-dua belah maksudnya itu. Itu adalah cabaran saya lah. Cabaran industri saya kena tackle, student pun saya kena tackle. Macam mana dia nak masuk ke bidang tu. Sebab kita nak tarik dia orang ni. Nak tarik dia orang kan ke bidang TVET. Jadi memang itulah cabaran kita memang itu lah. Nak cakap dengan teknologi ni memang tak terkejar lah. Tak terkejar. Tapi boleh lah follow sikit. Kan? Istilah macam cucuk belakang ke kan. Sebab kalau itu kan macam dulu saya dengan dia adalah pelajar kemahiran. Kita bagus. Kita orang pun belajar CNC. So waktu kita belajar CNC, kita akan kena buat kod dan encode lah. Tapi untuk zaman sekarang, penggunaan AI ni hanya masukkan saya nak buat bentuk ni terus keluar kod dan encode. Tapi macam cik cakap ni, kalau
berbalik dari AI pun, kalau saya sembang dengan orang yang tak pernah masuk dalam bidang industri CNC ni pun, dia cakap, oh sekarang dah mudah. Masuk AI je, boleh generate program. Dan tapi kita kena tahu technical kita nak tanya soalan AI tu. Kadang-kadang teknik tu tak betul. Student saya pun ada yang senang tu memang pakai AI. Saya kata saya memang menggalakkan dia orang ikut perkembangan. Kadang-kadang student tu kadang saya masuk dalam tu, saya kata nak guna TikTok lah. Kan? Orang nak tengok dalam TikTok jalan mesin macam mana, tak tengok. Korang nak tengok dalam YouTube tak ada masalah. Sebab dia memang zaman korang macam tu. Kan? Saya tak ada tak ada nak potong. Kan? Memang zaman macam tu. Dan zaman anak kita tak tahu macam mana kan. Jadi saya kata kalau zaman korang ada AI, korang generate kan lah programming, tak ada hal. Tapi cara dia tanya soalan tak betul. Dia tanya balik kat kita sebab apa kan. Technical kat kita kena belajar lah. Dua dia tak. Saya pun macam-macam jenis. Dari situ tu saya cakap. Dari situ pun bila dia orang dah buat salah, kita dah belajar benda salah tu. Sebab kita tak sangat tempuh kepada AI ni. Sebab kita memang lebih pada technical, lebih pada manual style. Jadi kita tak AI ni ada masalah apa yang gini. Kita dah belajar itu. Bila kita belajar itu, nanti kita dah fikir lah kita punya idea kita akan datang, kita nak tackle student yang masuk yang intake baru pula. Macam mana kita nak tackle ni? Kita nak olah dia ni bagi dia daripada AI ni dia boleh masuk juga. Jadi takut dia give up. Sebab student saya pun give up lah tu. Jadi student ni give up. Macam mana ni? Salah. Dia give up. Dia kan give up betul. Tu teknologi guna, tapi awak belajar lah technical tanya soalan tu lah. Tapi tekan saya nak ajar bukan bidang saya kan. Okey, soalan seterusnya. Kita dah sekarang teknologi semakin tinggi. Kita dah tak kosong. Lepas tu kita ada ChatGPT baru kan, ChatGPT yang menggunakan besi sekarang kan. Yang sekarang besi lah. Kita print material produk menggunakan besi, menggunakan ChatGPT. Okey, pada pandangan saya sekarang bagaimana ataupun apakah bentuk sokongan yang diperlukan oleh pengajar sekarang untuk kekal dalam TVET ni? Kalau ikut soalan tu, sebenarnya kita memang lebih kepada training lah maksudnya. Memang kita perlu ada, tu saya cakap ni, balik pada jawapan yang first tadi tu. Yang mula-mula kita dekatkan kita dengan industri lah. Kita dah masuk dalam industri tu, kita dah follow dia je. Dan kita memang akan belajar lah dalam tu. Dan kita akan memohon lah apa dari segi latihan kan. Selalunya memang kalau ikut dulu, memang kita sini memang setiap hari memang ada lah training. Kalau tak ada yang panggil controller baru kan, kita memang akan pendidikan khusus itu. Dan yang bagusnya lagi di Makmal ini, di Makmal di Muantan ni, dia bagusnya lagi tu, dia setiap kali memang follow dengan perkembangan teknologi sekarang. Sebab kerana dia Makmal sekarang, Makmal saya dulu ni memang antara bagus lah, memang menyokong lah maksud dia. Dan sebab dia dah menembus ke mata dunia tu maksudnya. Dia dah pergi ke luar negara ni. Tu yang jadi tantang sini dengan teknologi yang baru ni. Ada 3D mental lah, CNC yang bagai 3D yang 3AC segala bagai kan. Semua file situ. Semuanya banyaknya memang daripada luar lah macam. Tu bagus yang itu. Dan saya pun agak macam sokong lah benda tu kan. Benda tu bagus lah. Tak ada lah benda tu satu lagi pengajar tu tak ada lah dia cerita kosong saja di dalam tu kan. Kadang-kadang memang kita dengar, kadang-kadang dia orang pergi training, tapi dia orang tak apply benda tu dekat segi tempat belajar tu kan. Sebenarnya yang pergi training balik kosong tu untuk dia knowledge, dia buat cerita dalam kelas apa tu, kadang-kadang student tu dia tak tahu laluan tu sebenarnya. Tapi bagi saya sekarang ni memang saya agak ni lah, dan saya memang agak bertegas lah dalam dengan student ni lah. Sebab saya
agak sayang nak dengan Malaysia ni tu. Bukan nak cerita tu lah, memang nak bagi kita sebab memang saya tengok daripada dulu dan saya tanya daripada segi pengalaman dengan jumpa geng-geng industri apa kan. Memang dia orang cakap memang Malaysia ni tu yang hebat. Tak kira lah dalam dunia apa sekalipun, dari segi machining ke, dari segi bidang Islami ke, dalam bidang perkapalan ke, sebenarnya kita tengah bahaya ke power lah. Memang negara luar memang selalu minta. Lepas tu kawan saya tu dalam dalam oil and gas, memang luar negara tu memang akan ambil kita punya tenaga mahir kita tu. Memang dia ambil tenaga mahir tu. Dan student member saya memang sebab sekali yang memang pergi. Salah satunya negara Sudan kan. Sudan ni antara negara. Tapi tak mahu nak cerita lah benda ni tak kecil. Post kat YouTube kan. Dia lah jadi dia pun memerlukan tenaga mahir kita. Jadi dia memang kerapkan dia pergi tu kan. Dengan oil and gas dengan Petronas tadi tu. Tuan-tuan salah satu kawan saya tu lah. Jadi memang kita kena banyak tu lah. Kena banyak latihan. Kami banyak kena follow tu lah. Banyak latihan, banyak ikut industri. Memang kena banyak. Memang macam tu lah. Okey. Kita pun dah nak hampir sampai ke hujung. Okay, soalan yang terakhir, apakah harapan Encik Khalaf sendiri terhadap industri event di negara kita, dan apa pesanan ataupun dorongan lah Encik Khalaf sendiri terhadap kita punya generasi muda yang baru nak mencuburi bidang event? Harapan saya nanti vet ni, saya memang mengharap diteruskan lah kan. Sebab dia memang agak membantu negara kan. Sebab saya cerita kalau ikut daripada dulu, kita ni bersahabat dengan Jepun. Dan kita berbalik pada zaman Tun dulu kan. Dan memang kebanyakannya tenaga mahir kita memang berharga. Tak kira di Malaysia dan di Jepun. Time tu kalau tahu pun sahabat-sahabat yang tahu, dia kata memang time tu kalau kita dengar time tu, kalau orang bidang industri ni pun agak lumayan gaji dia. Betul? Memang time tu kita tengok engineer, kawan-kawan kita technician lah. Kita ambil gas technician biasa lah. Balik tu memang masuk, memang ada kereta wira lah time tu memang hebat kan. Memang wira tu kita dah masuk Vivo lah kira macam tu. Memang income agak banyak time tu. Motor tu tak payah cerita lah. Motor besar tu memang banyak lah guna kan. Jadi daripada zaman tu saya memang sampai sekarang pun benda tu sebenarnya berguna lah pada kita. Jadi saya memang mengharap memang benda ni diteruskan. Dan lagi satu kemahiran ni sebenarnya dia boleh diolah. Sebenarnya boleh diolah. Jadi kadang-kadang kita tak semestinya kita dalam bidang je, kita tak boleh olah ke bidang lain. Tu saya cakap dulu, saya pernah ambil dalam bidang ni dan saya pernah lari ke bidang lain sikit. Sebabnya saya olahkan bidang ni ke bidang lain sikit. Tapi still kita boleh olah. Tu bagusnya ITBAT ni. Sebab dia skill, kemahiran. Kemahiran. Jadi kemahiran tu lah kadang-kadang orang dapatnya ilmu. Orang panggil apa? Bahasa kampung ni memang ciluk-ciluk sikit kan. Jadi sebenarnya dia bagus. Saya memang mengharap memang teruskan ITBAT ni. Memang harapan saya memang teruskan lah. Lepas tu yang kedua tu yang apa tadi? Untuk generasi sana lah, untuk mencuri bidang Event dia tahu belajar baru ni nak ke event ni agak susah. So kita nak bagi semangat dorongan lah untuk dia orang kan. supaya dia nampak dalam event sebenarnya besar, bukan sekadar hanya dia hilang saja. Yalah persatuan ni kita tak macam tak cukup layak pula kan. Tapi boleh lah ni. Pesanan saya kalau kata dah rasa diri tu berminat ataupun tak tahu nak pergi mana, try lah masuk di dalam TVET ni. Cuba InsyaAllah saya rasa tak ada yang mengecewakan lagi. Sebab kerana apa ni saya cerita dulu, student saya ambil contoh lah kan.
melalut sikit apa ni, student saya tu memang daripada zero. Kebanyakan student saya dulu memang dari zero. Sebenarnya kalau ikut kalau berbalik kepada saya punya tempat kerja lama saya, polis swasta tu memang kebanyakan student yang dah nak dibuang sekolah. Jadi kita tu saya kena tackle dia orang. Jadi memang apa ni, kita boleh panggil dia orang datang, jadi kita tackle dia orang masuk pun boleh. Dan dia orang pun kita olah dia orang sampailah dia orang boleh pergi mencari income sendiri. Sampai tahap tu dia orang punya. Sebenarnya jadi dalam tu bagusnya TVET ni. Jadi janganlah risau bila masuk dalam TVET ni tak tahu nak pergi mana kerja. Dan janganlah risau bila masuknya dalam TVET ni hanya laluan ke kilang saja, tak ada income lain. Kadang-kadang bila kita dah masuk dalam TVET, kita boleh pergi ke bahagian entrepreneur. Maksudnya dalam kita bisnes lah. Sebenarnya kita boleh pergi. Tu saya cakap, student-student saya memang apa ni, tu saya suka student saya dulu. Kalau kelas saya, memang saya akan cerita dalam bidang kita ni dan saya akan melencong sikit ke dalam bidang entrepreneur. Sebab saya antara keluaran daripada Mara juga kan. Jadi memang Mara ni memang banyak tekan kepada entrepreneur kan. Jadi sebenarnya tu saya cakap, daripada saya belajar, saya akan olah benda tu dan bawa dia orang pergi benda tu kan. Maksudnya tak ada lah dia orang macam bila dia orang tak dapat satu tempat tu, dia orang dah tak tahu nak pergi mana. Jadi tu saya cakap, jadi yang mana berminat dalam TVET ataupun tak pernah masuk TVET, try lah TVET. Jangan risau, tak ada masalah. Kan? Masing-masing dalam TVET kan, jadi memang tahu. Jadi jangan risau lah kata apa nak pergi ke mana kerja kan. Ada sebenarnya ada income tu. Tak kira lah dalam negara banyak. Sebab pun saya pernah pergi macam tu, saya cerita, saya ikut mak-mak punya keluar negara tu kan. Ada sebenarnya luar negara ni nak kita punya student. Sebenarnya memang banyak. Dan kita punya student pun ada setengah tu pergi industri di luar negara. Pergi buat LI kan. Memang ada. Memang dahsyat lah sebenarnya. Tu sebenarnya jadi yang mana tu tak payah nak fikir macam nak buat bisnes saja kan. Entrepreneur tu sebenarnya kita boleh olah nanti TVET. Jadi jangan risau lah itu. Okay. So kita pun dah sampai ke hujung. Okay, terima kasih kepada Encik Muhammad Khalaf atas perkongsian yang bermakna bagi kita orang. So saya doakan sebagai usaha Encik Khalaf sebagai pengajar profesional, pengajar TVET, dikembangkan dan lebih berjaya lah. Amin. Okay. Terima kasih.